Baru-baru ini ada seorang penyimpan emas saya, Encik H. Dia ada tanya saya, kalau ada simpanan sebanyak RM150,000, okey ke tak kalau saya alihkan semuanya kepada emas? Bila dapat soalan macam ni, saya teringat apa yang saya belajar daripada pakar kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali. Dan juga mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Nak alihkan simpanan sebanyak RM150,000 tu kepada emas, sebaiknya kena lepas 2 checkpoint ni dulu. Yang pertama, dah settle ke belum bajet untuk perbelanjaan harian dan bulanan keluarga? Sebagai contoh, bayar rumah, bayar kereta, belanja dapur, bayar belanja anak sekolah, bil elektrik, bil air. Maksudnya duit untuk keperluan segera. Okey, kalau lepas checkpoint yang pertama ini, kena pergi ke checkpoint yang kedua pula. Dah ada ke belum emergency fund ataupun dana kecemasan sebanyak minimum 3 bulan gaji? Jadi kalau lepas 2 checkpoint ini, maka sangat berbaloi lah dan sangat sesuai lah kalau nak alihkan RM150,000 tadi tu kepada emas. Kerana kita perlu tahu simpanan emas ni ialah untuk jangka masa panjang, dan duit yang kita nak alihkan kepada emas itu make sure duit yang kita tak gunakan dalam masa terdekat. Share video ini supaya lebih ramai orang dapat manfaat, dan jangan lupa follow. Kepada yang nak memulakan simpanan emas ataupun nak alihkan simpanan kepada emas, boleh rujuk pin video ataupun boleh tekan pautan di profil saya. Nanti saya akan bimbing sebaiknya.